Uish. Jahat sangat muka aku, geng. Assalamualaikum, geng. Bertemu lagi kita di channel Apik Gadget Vlog, geng. Hari ni aku nak try turun dekat satu parit ni, geng. Ni air bau surut ni. Kita nak try lah belah-belah sini. Kita try main top water. Kita cuba soft rock daripada EXP. Setup yang aku guna, geng. Alah, tersangkut lah pula. Setup macam biasa, geng. Aku menggunakan rail daripada Shimano Stradic. Rod daripada Bullzen Zatetsu CX. Lepas tu tali aku menggunakan ESP Imo Plus. Ni tali aku kotor ni sebab main air kotor ni soft rock aku ni lah. Mula-mula ni aku nak test ni, geng. Aku nak test ESP Dodo, geng. Tengok macam mana. Okey, jom, geng. Mula-mula kita nak try main belah sini dulu, geng. Angin kuat sikit lah, geng. Ini baling entah ke mana nanti ni. Dah, kita cubalah slow-slow. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, drag racun. Taki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik dulu. Dekat. Lawa, geng, action, geng. ESP Dodo ni. Aku guna model ni, teringat aku punya ESP Tiger tu. Lebih kurang, geng. Cuma getah dia lagi lembut. Kalau buat main tempat yang heavy tu macam kurang sesuai lah. Kalau korang nak main tempat yang betul-betul heavy, aku recommend ESP Rugby lah. Kalau ESP Rugby tu memang susah gila kan nak sangkut. Cuma getah dia keras sikit daripada yang ni. Buat yang ni. Air dalam lagi ni. Kalau sini air dalam susah sikit. Kita cuba je lah. Ni kita gerak ke depan. Oh, kena, geng. Kena, geng. Oh, kena, geng. Kena, geng. Alhamdulillah. Dia ambil depan mata, geng. Alhamdulillah, geng. Tak kumpau ni, geng. Lesen pertama. Curut, geng. Lesen curut. Terus kena, geng. Sebab getah dia lembut, geng. Jadi percentage nak hook up tu tinggi lah. Kau tengok lah, geng. Kalau main set UL, geng, aku sembat tu tak tembus, geng. Masuk sikit je mata kain. Sebab tu kalau UL ni percentage nak lucut tu tinggi lah. Kena sembak sepuas hati. Kalau kata kau pakai root yang kurang berkualiti, sirap hari kurang, patah lah. Okay, jom kita lepas balik. Mantap, geng. Cutter macam biasa, geng. Tengok dekat showcase. Ada aku letak aku punya cutter ni. Lawa, geng, titanium.
Mantap. Kita release. Terus hanya kan ESP dodo kan. Semalam dah strike dah teko. Tapi aku tak lah, aku terdelete ke macam mana footage tu. Sayang betul. Okay. Kalau berminat aku letak di beg kuning Kalau korang berminat. Lawa geng. Lawa gila. Cute je. Okay, jom kita cari lagi. Tengok. Kok ada lagi yang menunggu. Okay, jom. Alah, dia lepas balik Lepas balik. Okay, kita pindah tempat lagi. Sini macam kurang sambutan lah. Dia ambil itu ya. Ambil tak ikhlas. Wah. Wah, rokok. Allah akbar geng. Rokok. Okey, nampak tak dalam kamera geng, dia lopak je geng. Wah. Allah sang. Ambil dah rasa. Sang.
Kita guna jaw frog ni. Bosan. Bosan. Besar geng, nampak tak geng air tu geng. Halo. Besar yo. Bunyi sambar rega dah. Hidup bawah ni. Okey, tu saja video untuk kali ni geng. Kat bawah tu sekali, dekat atas tu sekali. Saiz cun-cun lah. Tapi tak ada rezeki lah. Nak buat macam ni lah. Jumpa lagi lah di next video geng. Bye bye. Assalamualaikum. Penat geng.